Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa natraku wa nakhla'u ma yahjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak an 'adabaka bil kuffari mulhiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita hadir dan dapat kita menyambung pengajian kita dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kita berada dalam jilid yang pertama dan kita ana ni muka surat 12. Qala al-musannif rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fi dar abi rabbil alamin. Maka tak kala sempurna ilmu dan ma'rifahnya tentang perkara-perkara fardu, lantas dia bangun untuk melaksana dan mengerjakan ibadah. Benda fardu ni benda yang wajib kita tahu, wajib kita pelajari. Ma talaba syari' talaban jaziman, benda yang syarak minta supaya kita buat perkara tu. Kalau kita kata dalam pengajian usulul fiqh, fardu dengan wajib, jumhur ulama dia kata sama je. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi, aliran Hanafi, fardu dengan wajib ni beza. Fardu ma thabata bidalilil qat'in, benda yang sabit dengan dalil qat'i. Sesiapa yang mengingkari hukumnya kafir. Kalau wajib ma thabata bidalilil dhanniyin, benda yang sabit dengan dalil dhanni. Kalau mengingkari dia tak jatuh kafir tapi asi, berdosa. Tapi jumhur ulama dia mengatakan sama aja. Kedua-duanya itu tuntutan daripada Allah Taala. Tuntutan yang mesti kita buat. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi. Diberi pahala kalau buat benda wajib, dan diseksa kalau kita meninggalkannya. Jadi setelah mana kita mengetahui, kita berilmu dan mengerti tentang perkara-perkara fardu, maka ketika itu lantas dia bangun untuk melaksanakan ibadah. Sebab apa? Sebab ibadah merupakan tuntutan dan perkara wajib yang dituntut oleh Allah Ta'ala melaksanakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum sempat dia mengerjakan ibadah tadi, dia terfikir pula, maka tiba-tiba dia mendapati dirinya adalah tuan empunya jenayah dan dosa-dosa. Memang itulah hal kebanyakan manusia, bernoda dan berdosa. Ketika mana nak buat ibadat, dia fikir pula, ya Allah, bagaimana aku nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala ni, sebab sedangkan aku ni kotor, aku ni banyak dosa, banyak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak beribadah, nak buat ibadah kepada Allah? Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, memang itulah sifat manusia. Mana ada manusia yang tak buat dosa? Nabi SAW sebut, kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Itu benda yang biasa berlaku kepada manusia. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kamu rajin buat maksiat kepada Allah, maka rajin-rajinlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak elok daripada dosa tak boleh, tak mampu kita.
Kita manusia biasa ni tak boleh elok. Tetapi setelah mana kita buat dosa, maka kita lalui dengan istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Ta'ala, ataupun buat kebaikan. Al-hasanatu yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Ya, tersalah buat jahat, ulangi dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Begitu. Dalam keadaan demikian, dia lantas berkata kepada dirinya, dah dia tahu dia banyak dosa, bagaimana aku boleh menumpukan kepada ibadah, sedangkan aku orang yang mengekalkan atas melakukan maksiat. Ni tuan, bagaimana nak buat ibadah kepada Allah Ta'ala ni, sedangkan dia kata dia ni mengekalkan di atas melakukan maksiat. Bahkan seorang yang berlumuran dengan noda maksiat. Oleh itu, sebelum aku mengerjakan ibadah kepada Allah, wajiblah atas diriku bertaubat terlebih dahulu kepada Allah, agar Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Dan dengan taubat itu, Allah akan menyelamatkan diriku daripada menjadi mangsa tawanan kotoran-kotoran dosa, kata dia. Jadi apabila nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala, mesti kena bersihkan diri dulu. Nak berdepan, bagaimana nak bermunajat, nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kotor. Dia kotor, najis. Jadi ada dua lah tu, hissi maknawi, ataupun benda nampak dilihat, seperti kita kata zahir najis. Najis kita duk belajar najis, mughalazahnya, mukhaffafah, mutawassitahnya, itu benda yang nampak. Dosa najis, dosa tak nampak, tapi kita pendosa lah. Kita banyak buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kena bersihkan dulu. Bagaimana cara kita nak membersihkan tadi? Bil istighfar, dengan kita memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW sebut, at-taibu habibullah, orang bertaubat itu ialah kekasih Allah. Wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, dan orang bertaubat daripada dosa itu seperti tiada dosa. Ini kelebihannya tu tuan. Walaupun sebanyak mana dosa kita buat, apabila bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima taubat, maka ketika itu seperti tiada dosa lagi. Ini pentingnya tuan. Sebab tu kata Imam Ghazali, ya, rajin buat dosa, rajin bertaubat kepada Allah. Dan dia juga akan membersihkan diriku daripada kotoran-kotoran dosa. Setelah itu barulah aku layak berkhidmat dan duduk di atas hamparan qurbah, iaitu yang mendekatkan dirinya ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru layak duduk di depan Allah, sebab bersih suci dah. Dan kita pun nak pergi menghadap sultan, nak menghadap agung, untuk akan nak pergi compang-camping, dalam keadaannya bau najis apa semua sekali, tak, mestilah bersih dulu, betul tak? Mandi bersih, wangi-wangian, baru boleh. Itu nak jumpa manusia, apatah lagi nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syaratnya mesti bersih. Syarat sah sembahyang tu di antara bersih suci diri, tubuh badan, tempat solat, pakaian dan sebagainya. Baru layak duduk depan Allah Ta'ala. Kalau tidak, tak layaklah kita berdepan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ini mulalah dia, Imam Ghazali kata, mulalah dia bertaubat dengan melaksanakan segala hak dan syaratnya, sehingga dia selesai merentasi akabah taubat itu. Jadi apabila dah begitu, dia pun bertaubat kepada Allah, membersihkan diri daripada dosa maksiat kepada Allah Ta'ala, sehinggalah dia tu bersih. Barulah dia rasa layaknya dia berada di hadapan Allah. Tak kala telah berhasil baginya taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenarnya taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat nasuha. Bagaimana sebenar-benar taubat ni? Dia ada 3 syarat, kata Imam Ghazali, iaitu berhenti daripada melakukan dosa tu. Yang kedua,
berazam tidak nak mengulangi lagi. Yang ketiga, menyesal di atas perbuatan itu. Dan Nabi kata an-nadamu taubatun, menyesal itu taubat, mesti ada penyesalan. Kalaulah dosa dengan manusia, tambah lagi satu, iaitu mohon kemaafan daripada manusia. Tuan punya yang kita sakiti itu minta maaf dengan dia, baru lepas. Allah Ta'ala tak lepas kalau kita tak, tuan hak tu, tuan badan tu tak memaafkan kita. Kita akan jumpa akabah yang kedua dalam kitab kita ni. Bab ilmu tadi akabah yang pertama. Dia kata setelah mengetahui berilmu dan makrifah, kita akan jumpa pada akabah yang pertama. Setelah mana dia nak buat amal ibadat, tiba-tiba dia merasakan diri dia tak bersih lagi, kita akan jumpa di akabah yang kedua. Akabah tu taubah. Akabah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala telah berhasil baginya taubat yang sebenar-benarnya dan selesailah dia daripada merentasi akabah ini, maka dia merasa rindu pula kepada ibadah. Jadi kita sebut semua ni tujuannya apa? Nak buat ibadah kepada Allah. Dan nak buat ibadah kepada Allah mesti kena ada ilmu. Mana boleh buat ibadat tanpa ilmu? Ada ilmu saja tak cukup, bersihkan diri dulu daripada dosa maksiat. Jadi sekarang ni dia maka dia merasa rindu pula kepada ibadah supaya dia dapat memulakan kerja-kerja ibadah. Kemudian sebelum ibadah itu dilaksanakan olehnya dan dia nak tumpu buat ibadah, dia masih lagi fikir lagi. Tiba-tiba didapatinya di sekeliling dirinya ada penghalang-penghalang yang melingkunginya. Nak buat ibadah fikir lagi, fikir Allah, banyak halangan rintangan. Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Dilingkungi neraka itu dengan syahwat. Mana nak terjun neraka Allah Ta'ala ni, buat benda hak kita nafsu syahwat kita suka. Nak cerita mudahnya. Dan dilingkungi syurga bil makarih, dengan benda yang kita tak suka. Nak pergi syurga Allah Ta'ala kena semayang. Oh, tak berapa suka semayang. Mai Jumaat lagi tak suka, datang lagi. Nak suruh belajar pula, tak suka juga. Lepas tu kena baca Quran, tak suka juga. Hak ibadat Tuhan suruh, nafsu kata tak ayah, tak suka belakang. Nak pergi neraka Allah Ta'ala mudah. Menipu, suka menipu. Curi, suka. Rasuah, suka juga. Zina, suka. Hak nak pergi neraka Allah Ta'ala. Ibadat kita, hak nafsu. Aku panggil, hak nak pergi neraka Allah ni, selari dengan nafsu kita. Mudahlah buat. Ya tu kena mujahadah, kena berjuang, kena bersungguh, kena korban. Nak dapat syurga Allah Ta'ala. Ada satulah hadis lagi disebut apa? Nak pergi syurga Allah Ta'ala ibarat mendaki bukit yang tinggi. Nak pergi neraka Allah Ta'ala ibarat berjalan di atas tanah yang datar, relax, tenang, melenggang. Nak pergi neraka Allah. Nak pergi ke syurga Allah Ta'ala ni ibarat payahnya, susahnya, ibarat mendaki bukit yang tinggi. Bukan nak jalan naik bukit ni pun tonggek dah tuan-tuan. Tonggek dah pun bangun. Dah. Kalau tuan-tuan daripada rumah nak mari berjalan kaki ni air berat juga tuan-tuan. Nak exercise boleh lah. Hak jenis tak ada gaut, tak ada itu boleh lah. Kalau jenis penyakit macam-macam, kecil manis, darah tinggi, gaut, macam-macam penyakit, mau dia nak panjat bukit tu. Dah. Itulah nak pergi syurga Allah Ta'ala. Susahnya sukar, memang itulah. Sebab syurga-syurga ni bukan macam rumah teres, rumah lok tu duduk kat sini, rumah lok kata hebat tu rumah lok tu nah, tanah lok tu nah. Hebat dah. Tapi syurga bukan macam tu. Dan syurga Allah Ta'ala ni luas langit dan bumi. Keluasan syurga langit dan bumi. Nah, kata silap anak pendengaran tak silap. Hak last sekali masuk syurga pun 10 kali ganda dunia ni. Besar tak besar syurga Allah Ta'ala. Lepas tu ingat mudah ke nak masuk?
Nak dapat tanah lot ni pun bukan main payah lagi, dah lah mahal. Susah pula tu. Betul tak? Mudah dia nak masuk syurga, melenggang, bodoh-bodoh begitu masuk. Syurga apa? Nah, kalau tak live ni aku tambah sikit lagi ujung tu. Tapi tu sangkut lah. Nah, kalau tuan-tuan nak dengar lagi sedap, jangan buat live. Oh, power insya-Allah. Tapi kalau ada ni macam tu jelah. Banyaklah aku berinya. Ada tempat-tempat tuan anda tak beri buat live. Mulut ni tak berapa nak jaga sangat. Boleh ke? Macam mana tu tuan? Mulut beruh Kelantan panggil. Okey, tak apa tuan-tuan sekalian ya. Jadi aqabah penghalang-penghalang ni kita kata aqabatus salisah, aqabatul mawani'. Penghalang ibadat bukan mudah tuan-tuan nak buat ibadah kepada Allah, nak mari mengaji ni pun. Malam ni ada kuliah, kita datang kuliah ketika tu lah bini pesan macam-macam, suruh beli beras lah, beli bawang lah. Ketika tu lah nak kata nak pergi Maiding lah, nak beli NSK lah, nak beli barang tu. Hari lain ketika tak ada kuliah, tak ada pula sebut. Dah bari separuh jalan kaki jumpa pula kawan. Jom pergi pasar malam, nasi kerabu, aku belanja. Sudah. Macam-macam. Aku ada kuliah, kuliah bulan depan, hari Selasa minggu 3. Dah tetap dah ni. Jadi dah. Jadi. Aku kempen dah, tak jadi parah. Dah, hak ni baru minggu kelima. Nah, dia kata hari Selasa. Dia kata ada lagi. Baru mukadimah, lambat hari perjalanan. Hari lain boleh datang juga. Sudah. Syaitan ni bukan hak iblis itu. Hak iblis itu syaitan tu juga minal jinnati wan nas. Hak manusia tu lah payah. Hak manusia tu Tuhan. Ya Allah, hak manusia ajak tak tahan. Syaitan ajak tu muka tak nampak kan? Boleh lawan lagi ikutlah. Tapi rasa-rasa syaitan ajak pun ikut, manusia ajak pun ikut. Lingkup jawab dia. Itulah kita tu bukan senang. Kita akan jumpa aqabah yang ketiga. Ni mungkin 2-3 tahun akan datang. Dah. Okay, insya-Allah doa umur panjang berlaku. Paling kurang biar habis satu khatam satu kitab ni. Ana minggu lepas ana khatam jilid yang kedua kitab ni habis. Oh, dia ada 2 jilid rupa-rupanya. Kitab Jawi tu ada 3 jilid. Betul dia ada 2 jilid tu tuan sekalian. Kalau sebulan sekali tak lama lah, mungkin 20 tahun lebih. Sebulan sekali. Yang tu ana buat 2 bulan, 2 kali sebulan. Cepat sikitlah tapi belah tahun jugalah. Okey tuan. Tak kala telah berhasil baginya taubat yang sebenar-benarnya dan selesailah dia daripada merentasi aqabah itu, aqabah ini aqabah taubat, aqabah yang kedua dah, maka dia merasa rindu pula kepada ibadah. Nak buat ibadah ni supaya dia dapat memulakan kerja-kerja ibadah itu. Kemudian sebelum ibadah itu dilaksanakan oleh dia tadi, dia masih berfikir lagi, tiba-tiba didapatinya di sekeliling dirinya ada penghalang-penghalang yang melingkunginya, yang menghalangi dia nak buat ibadah. Ada halangan macam-macam. Aqabah yang ketiga tu dia ada 4 halangan yang menghalangi ibadah. Dunia, ad-dunya wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia. Yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Ni penghalang ni. Aqabah yang ketiga kita akan jumpa. Setiap penghalang itu merupakan sejenis halangan besar yang akan menghalang daripada matlamat ibadah yang dituju olehnya. Maka
Pak, halangan ini bukan kecil-kecil tuan. Ni amal, ni halangan ni yang besar, yang besar-besar. Yang kita sekarang ni berdepan dengan 4 halangan ni lah. Dah, sebagai contoh dunia dan isi kandungan dunia. Bukan senang. Ramai orang tak boleh datang masjid surah duk cari dunia. Pagi, petang, siang, malam duk cari dunia. Dah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian dah terlampau banyak dah. Ratus-ratus juta mencari lagi. Salah ke? Tak salah. Siapa kata salah? Carilah banyak. Tapi kalau nak cari dunia, nak makan tak habis, nak bawa masuk kubur tak boleh. Lepas tu, cari dunia, nak semayang pun kadang-kadang terlepas, sibuknya kejar dunia. Nak dengar kuliah macam tuan-tuan ni, memang tak ada harapan lah. Nak buat apa dunia banyak lebih tu? Nak makan tak habis. Nak tambah cawangan, takut bini. Contoh, aku sebut. Nak bawa masuk kubur, wasiat masuk kubur. Tak boleh pun, tak boleh masuk kubur. Nak buat apa masuk kubur? Tak ada guna juga. Bakaran sedia lain. Betul tak? Dalam kubur tak sama currency sekarang ni dengan dalam kubur tu. Dia tak buat duit, buat pahala dalam kubur. Maka duit tadi bolehlah tu tak transport awal. Transport awal ni tak kat surau ni lah. Tak kat surau. Dah masjid apa nak buat apa pembangunan masjid surau dan sebagainya. Sedekah jariah tu, tu transfer awal lagi tu. Nah. Nak bagi sedekah kedekut. Susah. Nak makan tak habis. Nak buat masuk kubur tak boleh. Nak buat apa duit tu? Tak buat apalah, tinggal semua pergi ke orang lain. Miskin kita. Ni tuan-tuan ya. Kemudian dia terus meneliti terhadap penghalang-penghalang itu, maka tiba-tiba dia mendapati ada 4 penghalang, iaitu dunia. Ni dunia. Kena ambil juga dunia sebab nahnu na'ishu fi hadhihi dunya, kita hidup di dunia. Kaifa natrakud dunya? Bagaimana boleh kita tinggalkan dunia? Satu. Yang kedua, makhluk ni masih Allah. Selain daripada Allah, makhluk. Kadang-kadang anak isteri, kawan sahabat. Nampak tu tak? Ini makhluk lah tu. Dok menguruskan harta benda, makhluk juga. Tadilah kita sebut, kita nak mari kuliah, bini nak ajak pergi pasar malam. Tak pergi, kan merajuk pula. Masalah. Dah. Masalah tu tak merajuk. Ada seorang tu je nak merajuk macam masalah je. Ikutlah bini lebur dengan kita-kita. Sebab tu Allah beri peringatan awal lagi. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak itu merupakan perhiasan hidup di dunia. Tengok. Dah ada harta, ada anak bini, ya Allah seronoknya kehidupan dunia. Harta banyak. Dah bini tak ada. Dia seorang begitu. Piti nak buat apa? Piti cari duit banyak. Betul tak? Tak ada kenikmatan hidup, tak ada isteri. Okey, ada bini, anak tak ada juga. Sunyi juga tuan-tuan. Dia tengok muka bini. 15 tahun dia tengok muka bini tu. 20 tahun dia tengok. Bini pun tengok menyampah juga tengok muka kita. Contohlah. Tak bahagia juga. Betul tak? Bini ada. Anak ramai tiap-tiap tahun beranak. Kilat A punya. Piti tak ada juga. Berat juga tuan-tuan. Tiap-tiap hari balas tak ada duit. Kalau tak ada duit balas jangan main tuan. Salah satu sebab berlakunya perceraian di antara ekonomi. Ekonomi tuan. Dia bangun pagi nak makan nasi kerabu, nasi belauk, dia tak makan sayang. Belum dapat tu sayang, sanggup segala-gala. Dah dapat nak makan nasi kerabu, tak nak makan sayang dah. Awak tuan-tuan sekalian, duit. Ya. Di salah satu di antara faktor berlaku perceraian. Suami tak bekerja pun berapa ramai pernah minta fasah. Minta fasah nak buat apa? Anak ada kes tu tak.
Nah, kawan isteri. Nah, tok laki tok kerja, duk tidur bangun kat rumah. Tidur bangun mata kedara. Makan minum. Dia mari jumpa, dia kata, dia tanya isteri dia. Dia kata aku nak cerai ni. Tanyalah. Dia tanyalah. Anak kata fikir elok kata. Nah, nak lagi tak nak lagi? Tak nak no, dia kata tak nak. Okeylah. Anak kata anak beri dua cara. Kalau nak pergi ke Jawi, wilayah nah. Orang wilayah lah tuan-tuan ni pergi cari tempat-tempat tuan-tuan punya pejabat agama. Kalau kat sini mana Gombak? Gombak lah. Pergi kat Gombak tu. Ketua bahagian perkahwinan Ustaz Zainuddin tu. Kawan lah tu. Dah. Dulu dia di Jawi lah sekali bahagian perkahwinan. Kaunseling lah pergi sana. Kalau tak nak dah pergi Jalan Duta. Jalan Duta tu Mahkamah Syariah. Dia pilih Jalan Duta. Dia lah. Bukan kita pilih kat dia. Kita beri cadangan. Kalau nak pergi ke Jawi, buat kaunseling dulu. Kalau tak nak dah, pergi ke Jalan Duta tu ada Mahkamah Syariah. Dia pilih jalan tu, cerai. Nak buat apa? Laki-laki makan minum dia. Dia tidur bangun. Yang perempuan ni bekerjanya. Bayar rumah, bayar kereta. Makan minum. Baik tak ada tok lelaki macam tu. Okay. Itu apa dia tu? Makhluk dah. Satu ayat Allah Ta'ala sebut perhiasan hidup. Ayat lain Tuhan beri amaran, ingatan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja harta benda kamu, anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah. Jaga baik-baik tu tuan. Berapa ramai orang yang tersilap langkah. Sebab apa? Sebab anak isteri. Dulu elok kawan tu kerja nak. Ada kerana bini tu nak gelang besar, rantai besar, segalanya besar. Dah gaji tak cukup, akhir sekali hak tak ambil rasuah. Hak tak menipu je menipu kerana nak ikut kehendak isteri tadi. Ada macam tu. Ya, kasihan. Rusaknya orang lelaki kerana perempuan. Ada macam tu dah. Malah dia sebutlah kalau nak tanya lebih-lebih tanya kat luar. Sebagai contoh. Betul tak? Tuan-tuan pun tahu. Okey. Makhluk tuan-tuan. Jadi masih Allah selain daripada Allah makhluk lah semua. Kita makhluk lah. Meja, kursi ni, tumbuhan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Khaliq. Syaitan yang ketiga, syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dah syaitan musuh yang jelas, permusuhan. Bukan baru semenjak Nabi Adam alaihi salam lagi. Musuh lama dah tuan-tuan sekalian. Dah, dia bersumpah dia akan memperdayakan manusia. Yang keempat, nafsu. Ni tuan-tuan sekalian sepintas lalu sebenar, tak perlu pun kita syarah kat sini. Kita akan jumpa di tempat dia bab ni satu-satu. Tidaklah mustahil sekarang dia berhajat untuk menolak dan menyingkirkan penghalang-penghalang ini daripada dirinya. Jadi apabila kita tahu dah ada penghalang, maka nak tak nak penghalang tak dikena singkirkan, kena hilangkan daripada diri kita. Jika tidak, kalau dia tidak menghapuskan, menghilangkan, menyingkirkan halangan tadi, nescaya maksud ibadatnya tidak akan mendatangkan baginya hasil yang diidam-idamkan. Kalau tak buat halangan tadi, maka kalau buat ibadat pun tak sempurna. Dah, tak buat ibadat. Dia akan sebutlah di hadapan tu. Contoh kita kata, kita fikir bab masalah dunia. Dah, dia sembahyang pun dia ingat dunia, lagi tak buang dunia tu. Dia sembahyang anak kita. Sebab apa? Ketika kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala tu, dunia kita tak buang. Akad takbir, lepas akad takbir, dia ingat.
Kalau hak kerja dia ingat kerja tu. Hak berniaga dia ingat berniaga tu. Dalam solat kita. Tapi tak tahulah, takut tuan-tuan ni hak jenis sembahyang tak ingat dunia. Memang ingat akhirat terus. Pana dunia ni. Macam sahabat Nabi tu ada. Tetapi khusyuk 100% pun tak ada tu tuan. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah beritahu orang, siapa-siapa yang boleh khusyuk solat ni, dah 100% khusyuk aku bagi selah jubah. Sahabat Nabi yang besar-besar, Abu Bakar, Umar tak boleh. Siapa giliran Sayyidina Ali ni orang yang khusyuk sembahyang. Dah sembahyang di awal takbir tengah baca, memang khusyuk tak ingat dunia. Dah sebelum nak beri salam tu, mari juga. Dia kata kalau Nabi bagi 2 lah jubah ke bagus. Habis juga. Khusyuk. Nasib baik khusyuk tu bukan rukun. Kalau rukun apa macam? Ada harapan? Kalau anak memang tak ada harapan tu tuan. Kalau rukun. Dah, apabila rukun tak ada khusyuk, tak sahlah sembahyang tu. Cuma Nabi Allah Taala sebut qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah mendapat kejayaan, kemenangan. Orang mukmin yang sembahyang dia khusyuk. Orang dapat khusyuk dalam sembahyang ni Allah. Bukan mudahlah tuan. Mungkin boleh. Dan mungkin boleh usaha mujahadah tapi bukan mudah untuk memperolehi khusyuk dalam solat ni. Jadi nak tak nak kita mesti singkirkan. Jika kita tidak menghapuskan penghalang-penghalang itu, nescaya maksud ibadahnya tidak akan mendatangkan baginya hasil yang diidam-idamkan. Di sini pula akabah-akabah penghalang terbentang menghadapi dirinya, maka dia perlu merentasinya dengan 4 perkara. Bagaimana cara nak hadapi 4 perkara dengan 4 perkara? Dia atasi pertama bertajarud daripada dunia, yakni mengosongkan hatinya daripada tamak halaba cintakan dunia. Bagaimana cara kita nak menghadapi dunia tadi? Ni ubat dia. Tadi disebut 4 perkara, dunia, makhluk, syaitan, nafsu, tu penghalang. Bagaimana nak berdepan dengan 4 perkara ni? Ni 4 perkara dia beri ni. Pertama, tajarud daripada dunia, kosongkan hati daripada dunia. Ya. Daripada tamak halaba dunia, cintakan dunia tu. Itulah tu tak, kita dah tahu ubatnya macam tu. Sekarang ni boleh buat ke tak boleh buat? Satu masalah lagi. Pertama kita dah tahu. Kalau kita tak belajar ni, kita pun tak tahu bagaimana cara nak berdepan dengan dunia ni. Penting belajar dah. Alhamdulillah kita belajar. Allah Ta'ala beri masa untuk kita. Tuan-tuan sekalian, kita boleh hadir ni pun pilihan Allah. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala beri faham dalam masalah agama. Kalau nak faham agama, kena belajar. Kita akan tengok akabah yang pertama sikit lagi. Sikit-sikit pun mungkin sekali 2 lah ikut. Yang kedua, bagaimana nak berdepan dengan makhluk, yakni mengasingkan dirinya daripada makhluk, iaitu daripada manusia toleh. Manusia toleh ni jahat. Manusia soleh ni yang baik. Jangan tukar pula ubah anak dia. Nama apa? Abdul Toleh. Abdul Toleh. Arab tu. Memang Arab. Mau kira Arab tu kira. Nama apa anak? Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Ada dalam Quran. Memanglah ada dalam Quran. Mau ingat ada dalam Quran. Berat macam tu. Nama apa? Khinzir. Ini lagi canggih. Arab tu dalam Quran lagi. Kamu tahu tak khinzir tu apa? Babi. Apa nama babi anak dia? Parut juga dah. Tanyalah sikit. Buku-buku pun banyak. Contohlah nama tu. Tak ada lagi orang pun nama tu. Ada.
Jadi mengasingkan diri daripada makhluk ni orang panggil uzlah. Uzlah, khulwatun. Khulwat. Tapi kalau Melayu kata khulwat, habis. Tu khulwat Melayu lain. Khulwat bahasa Arab ni, Imam Syafi'i berkhulwat di menara masjid tu. Duk berkhulwat ni bersunyi-sunyian, duk seorang-seorang dengan dia buat ibadah, bermunajat kepada Allah seorang tu khulwat. Tapi mamak kena takat khulwat nah. Khulwat. Kalau khulwat Melayu maknanya Seksyen 27 Akta 559. Mana takat basuh lah khulwat dah. Takat basuh. Khulwat Melayu, khulwat Arab tu bermakna bersunyi. Betul lah, bersunyi-sunyian. Laki-laki perempuan bersunyi-sunyian di tempat yang boleh menimbulkan syak prasangka melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Keadaan tertutup dalam rumah tu contoh. Dalam rumah tertutup pula. Nak buat apa? Takkan nak baca kitab Minhajul Abidin dalam tu. Oh dah, ada ditangkap. Laki-laki umur 70 lebih. Perempuan 50 lebih. Duduk di hotel. Laki-laki bini orang, perempuan isteri orang. 4 hari duduk di hotel. Takkan nak baca nak khatam kitab Matla'il Badrain kot. Nah, kalau sehari tak cukup, tak boleh khatam. 4 hari tu dia baca pagi, petang, siang, malam tu boleh khatam lah kot. Kemuniatul Musalli kan nipis tu. Keluar. Macam-macam. Sebelum ni anak tengok 303 bab kekeluargaan. Bab kekeluargaan ni banyak apa tu tah? Nikah tanpa kebenaran, poligami tanpa kebenaran, cerai di luar mahkamah, atau gigi dia tu kebanyakan lah. Nah, kalau yang perkahwinan tu, kalau bab jenayah tak ada dah, khulwatnya, minum araknya, berjudinya. Nah, apa ni? Gangguan pihak ketiganya. Oh, ni masalah. Gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga paling payah. Nah, tak ada unsur gangguan pihak ketiga sebab suka sama suka. Tak boleh. Dah orang perempuan mari ganggu, mari buat aduan, suami dia ada gangguan pihak ketiga. Cek. Nah, mana ada gangguannya? Ni suka sama suka. Tak boleh kita nak ambil kes. Lain dah, gangguan lain. Suka sama suka. Biasa lelaki-lelaki mau. Orang duk layan dia, layan je lah. Suami kau terima, bukan ganggu. Nah, kawan tu pun bukan lelaki-lelaki, kan dia boleh tambah tu tuan. Dah. Tak salah. Tapi sekarang ni dia bagi istilah tu penyondol pula. Aku tak setuju lah istilah ni. Penyondol ke? Cuba kamu berada di tempat dia. Ya. Perempuan dan isteri orang tu, dia kata yang nak kacau isteri suami dia tu penyondol. Cuba kamu berada di tempat dia, tak laku-laku tu orang nak itu. Nah, tiba-tiba ada laki-laki nak mengorak. Mu duduk. Cuba bayangkan kita berada di tempat tu. Baru kata penyondol. Nak? Tak boleh tu tuan. Ikutlah kalau tu tuan kata boleh, boleh lah. Bahasa-bahasa digunakan. Mu tak tahu kau qada dan qadar Allah Ta'ala. Nabi kata ma qaddara yakum, benda telah ditakdirkan pasti akan berlaku. Mu mengaji ke tak akidah? Nak kata macam-macam tu. Allah kalau tak ada marah. Kalau tak bertepuk sebelah tangan tak jadi pun. Apabila takdir Allah begitu, dia akan menyebabkan buat begitu. Betul tak? Mengaji akidah tu.
Dan belajar bab qada dan qadar salah satu di antara rukun iman tu. Bukan main tu tuan. Ma qaddara yakum, benda ditakdirkan pasti akan berlaku. Wa man lam yuqaddar la ya'tika. Benda yang tidak ditakdirkan tak akan datang kepada kamu. Jangan bimbang tuan. Oh ni bab lain, bab fiqh munakaha. Gabung habis. Dan masuk je lah. Mengasingkan dirinya daripada makhluk manusia tu habis. Yang ketiga, syaitan tadi. Penghalang ibadat. Maka memerangi syaitan. Kena lawan, perang lah. Syaitan tak kena lawan dia. Lawan pula jenis musuh yang tak nampak. Kan payah tu. Kita akan jumpa tuan-tuan sekalian. Di pengajian-pengajian akan datang. InsyaAllah. Ada masa datang tuan-tuan. Dan kalau boleh beli kitab ni. Kitab yang anak baca ni. Jangan beli tambah hak tuan-tuan beli tu. Tu lain pula terjemahan Indonesia. Dia ni punya Haji Engku Ali Engku Endut, penterjemah dia. Jangan tengok warna sebab berubah warna. Cetakkan. Yang keempat, nafsu tadi menewaskan godaan-godaan nafsu. Ni pun bincang panjang. Kata Imam Ghazali, kalaulah tak ada dunia, tak ada makhluk, tak ada syaitan, nafsu dah cukup untuk nak merosakkan manusia. Nafsu je pun dah cukup dah. Ya. Di antara Nabi Adam alaihissalam sebut dalam satu kitab, Jalan Menuju ke Syurga dia sebut. Tentang kesilapan Nabi Adam alaihissalam, ya. Yurja ghufran, mana peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah, hasil daripada apa? Daripada keinginan lah. Makan buah. Tuhan kata, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Dan kamu menghampiri pokok ni, kamu jadi orang zalim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan telah menggelincirkan Nabi Adam tadi dan Hawa tadi. Fa'akhrajahuma, maka sebab makan buah dilarang tu Allah Taala keluarkan dia daripada tempat tinggal dalam syurga tu. Adapun masalah menewaskan nafsu itu adalah yang paling sukar. Tengok Imam Ghazali sebut. Bab nafsu ni paling payah, paling sukar. Sebab apa? Kerana dia nafsu tidak boleh mengikis, membuangnya sama sekali daripada dirinya. Dan juga dia tidak boleh menundukkannya sekaligus. Begitu juga dia tidak mampu menghalang nafsunya sebagaimana dia mengalahkan syaitan. Apa perkara? Nak buang nafsu, boleh ke buang nafsu? Buang nafsu, kasih macam lembu tu. Kasih lembu, tak bini lembu tu. Boleh tak? Tak boleh. Nafsu ni satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja. Sama ada baik ataupun buruk. Alat mendorong untuk melakukan kerja. Nafsu tu. Nak mari dengar kuliah malam ni, nafsu tu. Malah aku mari dengar kuliah. Tak awam, nyampuh. Nafsu juga. Alat. Pisau tu tan. Pisau tu alat. Kalau guna pisau tu nak sembelih lembu. Dah, beli dah pisau. Nak sembelih lembu ni. Tu bang. Ada dah. Macam-macam pisau dah Hana tu. Sembelih dak juga. Baru ni beli lagi pisau. Beli pisau. Hak sembelih pun ada, hak lapah pun ada dah. Tang sembelih, tang lapah orang lain semua. Kita nak buat pisau tu je lah. Ramai jadi mandu. Ni ke hak Allah. Ya orang tua pula aku letih dah ni. Orang muda tak pandai, kita orang tua ni boleh buat kerja sekejap lah, penat betul tau. Kau gagah lagi. Berapa ekor sini? Tak apa. 3 ekor ya? 3 ekor boleh lah. 3 ekor boleh lah, ramai juga ni.
Duduk. Tok. Tok beri seekor sembelih. Nah. Dan nak kena sekali di kampung tu tuan. Punya lembu punya masak. Tapi kecil lah lembu tu kat kampung. Tukar sembelih tu pergi sembelih-sembelih dia tinggal. Tinggal anak 2 orang tu tuan. Daripada lapar sampai ke cabut semua sekali. Nah, 2 orang anak buat. Cuba bayangkan. Tak tahu jadi hancur kok mah habis lah. Buat je lah tu kan tinggal macam tu. Bukan reti pun. Belasah je lah. Tak, kalau kita tinggal kita pandai kita buat tu lah. Masalahnya mandu tu ramai. Kita nak buat sendiri, tak boleh macam tu. Yang dia tak buat juga, dia suruh kita buat, dia kata tak boleh pula, tak betul. Oh, penat macam tu tuan. Nah. Yang pergi tu pisau hak jenis 200, 300, 500, canggih semua. Tapi duduk pegang gitu pisau. Tengoklah. Dah, Ustazah 10 Zulhijjah ni tengok. Pisau siapa yang bergerak dalam jalan tu. Contoh. Yalah penat juga tu Tuhan. Di mana Bukit Jelutong ke mana? 40 ekor lebih. Semalam ada pergi satu kuliah satu tempat dia cerita kat situ. 40 ekor lebih. Dia kata kutipan untuk Ramadan 400,000 lebih. Masya-Allah. Hebatlah. Okey, azan ah. Sila-sila. Kena ni bila ni. Jadi
La haula wala quwwata illa Qala al-musannif rahimahullah. Adapun masalah menewaskan nafsu itu adalah yang paling sukar. Kerana dia tidak boleh mengikis, membuangnya tak boleh sama sekali daripada dirinya. Dan juga dia tidak boleh menundukkannya, menundukkan nafsu sekaligus. Tak boleh, kena sikit. Nah, nafsu tu. Daripada amarah naik kepada lawamah, kepada mulhamah, akhir sekali kepada mutmainnah. Berapa tingkatan tu, berapa lama tu perlu nak didik nafsu tadi, nak tawan dia, ya. Begitu juga dia tidak mampu menghalang nafsunya sebagaimana dia mengalahkan syaitan. Dah. Sebab tu dalam perbincangan kita akan jumpa, dah, nafsu ni. Nah, kalau kita kata syaitan musuh luaran, nafsu ni musuh dalaman. Nah, dalaman ni nafsu tu diri kita sendiri. Bagaimana kita nak menghadapi yang payah. Dia buat ibarat macam ni tuan-tuan sekalian. Nafsu dengan syaitan ni. Kalau syaitan tu ibarat pencuri. Pencuri ni kalau berada di luaran, di luar mudah kita hadapi. Dah, pencuri berada di luar rumah. Kita nampak, kita boleh buat tindakan, telefon polis ke, ataupun kita tutup pintu. Tapi kalau pencuri berada dalam rumah, payah kita tuan-tuan, silap-silap nyawa melayang. Dia buat ibarat tu luar rumah tu syaitan, dalam rumah tu nafsu diri kita sendiri. Dah, nafsu tu diri kita sendiri. Bagaimana nak buang? Duduk dalaman kita. Tu payahnya, ya. InsyaAllah kita akan jumpa satu persatu, kita akan bincang di depan, ya. Kenapa begitu? Jawabnya kerana nafsu itu merupakan kenderaan dan alat penting yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia untuk menjadikannya satu kuasa pendorong bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Kalau ayat anak sebut tadi, nafsu satu alat yang mendorong seorang untuk melakukan satu kerja baik ataupun buruk. Mudah faham lah, ya. Tu dia, tengok, ya. Kerana nafsu itu merupakan kenderaan dan alat penting yang sudah Allah Ta'ala sediakan. Maknanya Allah Ta'ala telah campur dalam diri manusia tu, nafsu ni. Sediakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia untuk menjadikannya, nafsu tadi, satu kuasa pendorong bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Nafsu tadi, kuasa pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Namun begitu, nafsu tidak boleh diharap akan mempersetujui dengan apa yang dituju oleh seseorang hamba dalam menumpukan tenaganya kepada ibadah. Dan walaupun dia alat pendorong, tapi kita jangan percaya kepada nafsu ni untuk buat ibadah, sebab dia tak suka. Sebab Quran kata apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kan nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Tabiat semula jadi Allah ciptakan nafsu nak kepada kejahatan. Tu kita kena faham. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Namun begitu, nafsu tidak boleh diharap akan mempersetujui dengan apa yang dituju oleh seseorang hamba dalam menumpukan tenaganya kepada ibadah. Sebab apa? Kerana memang tabiat
semula jadi nafsu itu menentang kebaikan dan sebaliknya nafsu itu gemar kepada keburukan seperti berfoya-foya dan menurut rutunan nafsu ganasnya. Tu tabiat semula jadi dia nafsu. Biar kita sedar faham. Dia ikut nafsu memang rusaklah tuan. Rusaklah kita ikut nafsu sebab memang dia nak pada kejahatan. Maka nafsu itu hendaklah dikekang. Sikit lagi tuan, seminit lagi. Jika demikian maka dia perlu mengekang nafsunya dengan kengkangan takwa. Asal kengkang ni apa ni kita ikat tambak tu tuan. Kalau kuda tu kan di mulut tu. Tu bagi kengkang, kita kengkang di mulut kuda tu, maka kuda itu akan mudah untuk dikawal. Nah, hak tali kita ikat di mulut tu, besi tu kengkang nak. Panggil apa itu? Kuda yang ikat di mulut dia tu, ni kengkang. Kuda tu apabila kita kengkangkan dia di mulut dia tu, maka kita boleh kawal dia. Maka nafsu ni merupakan kenderaan mana pula. Jika demikian maka dia perlu mengekan makna mengikat, menambak apa lagi. Nafsunya dengan kengkangan takwa supaya nafsu itu kekal dimilikinya tanpa terputus daripada dirinya. Bukan nafsu itu tunduk patuh kepadanya dan tidak melampaui batasnya dengan melanggar undang-undang syarak. Seterusnya dia perlu menggunakan nafsu itu dalam melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan perkara-perkara yang boleh mendapat petunjuk hidayah daripada Allah, di samping mencegah nafsu daripada melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan dan kerosakan. Jadi nafsu yang tabiat semula jadi nak kepada kejahatan tadi, kita kengkangkan dia dengan kengkangan takwa. Tambah ikat, didik, terbiah. Ya, nafsu tadi supaya dia nafsu itu kita kuasai, bukan dia kuasai kita. Kita menguasai nafsu. Nafsu dia ikut kita, maka ketika itu kita akan selamat. Wa illa kalau tidak, kita ikut nafsu, memang rosaklah kehidupan kita. Ya, jika demikian dia sekarang mula merentasi akabah-akabah penghalang ini di samping yang membawa pertolongan Allah Jalla Dzikruh di atas yang demikian itu supaya mencapai kejayaan. Wallahu a'lam. Cukup. 30 25. Pada ketafi bihadal cukup dari tutas dan insya-Allah mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pengajian akan datang, iaitu akan datang tetap tuan-tuan, tetap hari Selasa minggu ketiga, betul tak? Selasa minggu ketiga. Buka kalender tu, minggu ketiga Selasa, tulis tak awal kat situ. Yang ni kejap hari Rabu, kejap Khamis, kejap Ahad, kejap subuh. Ikut kosong. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya Allah, ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berikanlah kefahaman kepada kami dan kami mempelajari ilmu. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ya Allah, ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami perkara benar itu benar, berikanlah kekuatan pada kami untuk mengikuti segala perkara benar. Ya Allah, ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami perkara batil itu batil, berikanlah kekuatan pada kami untuk menjauhi segala perkara batil. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami beri petunjuk hidayah kaum kami, jiran kami, sahabat kami, keluarga kami, anak isteri kami, muslimin muslimat. Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui kebaikan dan kebenaran agama-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini perpisahan yang Kau lindungi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.